Assalamualaikum guys dan salam sejahtera guys. Okay guys, petang ni Bob nak review lagi satu unit dan jarang-jarang masuk dekat Yuska. Tapi Bob dapat. Okay, kereta ni guys kita nak jual seadanya. Okay, kereta Bob dah bawa, dah round-round. Okay, dah test enjin masih okay. Okay, dia punya gearbox masih lancar. Pemanduan dia sedap lagi guys. Okay, okay dekat sini Bob nak jual seadanya. Okay. Okay guys. Di belakang Bob ni adalah satu unit. Okay. Pro 2 Kelisa 1.0 EZ Auto. Okay. Kereta tahun 2004. Okay guys. Kereta ni adalah kereta model facelift guys. Okay. Kalau model pertama tu, signal dekat bumper dia, dia agak macam tiga segi sikit. Kalau yang ni, dia memanjang. Okay. Tanpa berlengah masa lagi, Bob bawa guys tengok condition yang baru-baru dia masuk kedai. Okay. Bob tak cuci lagi tau. Okay, jom. Kita tengok. Okay. Ini dia condition di sebelah luar. Nanti Bob kita akan tengok condition sebelah dalam. Okay guys. Kereta ni satu owner perempuan Melayu tinggal di Selangor. Okay. Kereta Bob dah check. Bebas banjir. Okay. Bebas kemalangan besar-besar. Setakat gesek-gesek sikit-sikit tu ada. Kereta pun dah umur 21 tahun. Okay. Kita round-round dulu. Kita tengok condition bahagian luar dia. Perlahan-lahan. Okay. Okay guys. Kereta ni guys masih original. Okay. Tanpa ada sebarang modifikasi. Okay. Kalau mileage dia pula guys. Mileage dia 166,290. 166,290. Okey, kalau ikut dengan tahun 2004 dia, kereta ni mileage masih rendah. Okey. Apa yang menarik tentang kereta ni, dia memang sedap bawa. Okey, lepas tu minyak jimat, enjin yang tahan, servis pun murah. Kereta memang cute. Macam Mini Cooper. Tapi ini Mini Cooper Malaysia lah. Okay. Kita tengok dulu bahagian hadapan dia. Semua cantik. Okay guys, jom bawa tunjuk dia punya bahagian dalaman dia. Bahagian dalaman semua masih original lagi. Okay, jom. Kita tengok seat di sebelah driver. Okay. Kita tengok seat di sebelah penumpang. Okay. Kita tengok dokat pintu, semua cantik-cantik. Kita tengok dashboard, semua cantik-cantik lagi. Semua masih